Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni Mak nak buat bergedil. Bergedil kentang. Lebih kurang lah ya, tapi Mak ni pesen, Mak ni lain pesen. Jadi jangan ikut lah. Mak cuma nak tunjuk je Mak buat bergedil. Ni kentang tadi, berapa biji katnya Mak dah rebus, dah lembut. Mak lenyek lah dengan sudu garpu. Lepas tu masukkan tepung jagung, tepung gandum. Mak agak-agak je lah. Daun sop. Bunyi bising ya, hujan kat sini lebat sangat. Cili hidup tu dengan cili padi sikit bagi dia pedas kan. Bawang merah. Lepas tu bagi ajino, perasa ayam, garam sikit. Lebih kurang lah ikut selera kita kan, lidah ni. Lepas tu digaul lah, jadikan satu sebati. Lepas tu kita goreng lah. Tapi goreng biasa orang guna telur lumurkan telur. Tapi Mak tidak. Mak lenyek-lenyek macam gitu. Dah serupa macam jemput pula. Lenyek Alhamdulillah dia tak melekat. Dia tak tak hancur. Sebab Mak bubuh telur 2 biji. Mak lupa nak cakap. Telur 2 biji. Lebih kurang lah. Lepas tu ada sikit ayam. Ayam tu kita cincang-cincang, kita blend lah. Jadi tu agak-agak ni tak berapa pekat dah. Tak berapa cantik lah. Tapi Mak tak bubuh lain lah. Macam itu je. Ada sikit ayam lah, isi ayam tu. Lepas tu kita goreng. Alhamdulillah elok je. Gitu je lah. Kita tak payahlah lumur-lumur telur kan. Tak berapa ni lah. Benda ni jadi je. Okey lah, gitu aja Mak nunjukkan. Kononnya nak buat bergedil. Tak serupa macam orang lain. Mak lumur-lumur kasih telur lah. Tak payahlah. Jadi aja. Itu aje lah bergedil kentang. Nampak elok aja. Okey lah, gitu aja ya. Assalamualaikum. Selamat petang semua.